Okey guys, ini ada satu backpack yang kalau korang letakkan barang korang dalam backpack ni, for sure korang akan lupa korang letak kat mana sebab dia ada banyak sangat poket. Tak percaya? Jom aku tunjukkan. Tapi korang kena kira sendirilah Jadi mula-mula kita buka daripada belakang dulu. Kat belakang ni ada satu poket rahsia. Tepi ni korang boleh masukkan barang-barang kecil, contohnya macam pasport ke, korang punya dompet ke, duit kertas ke. Dan korang boleh buka belakang dia secara meluas begini Buka habis. Yang ni korang boleh masukkan korang punya laptop ke, iPad, tablet ke. Dan juga ada poket-poket berjaring macam ni. Yang ni korang boleh masukkan korang punya charger ataupun benda-benda penting lah, benda-benda kerja korang kan. Dan dia juga ada dua slot tau, satu dan juga dua. Selain daripada ada safety lock menggunakan velcro begini. Kemudian bahagian depan dia pula korang boleh buka secara meluas juga. Macam ni. Yang ni ada satu ruangan besar. Siap ada benda ni lagi. Yang mana benda ni selalunya korang akan nampak dekat luggage. So korang boleh masukkan korang punya baju ke, korang punya buku-buku yang tebal-tebal ke. Serius, memang sangat luas tau. Kalau korang pasang dalam ni, dia ada macam satu kain lebihan ni. Yang ni kegunaan dia adalah untuk kita masukkan baju kotor. So nak buka dia, kita boleh buka daripada bawah ni Macam ni sahaja. Yang ni korang boleh masukkan baju kotor. Jadi baju kotor dia tak bercampur dengan baju bersih. Dan dia ada dua lubang kat bawah ni. Jadi lubang ni akan keluarkan bau tu lah. Jadi bau tak terpengap dekat dalam ruangan baju kotor dalam ni. Dekat bahagian depan ni lagi ada dua poket. Okay? Yang pertama kat bahagian tepi ni korang boleh buka. Yang ni boleh masukkan barang-barang. Dan juga ada satu lagi kat bahagian atas ni. Korang boleh buka. Boleh juga masukkan barang-barang dalam ni. Dekat tepi ada tempat untuk kita letak botol air. Dekat tepi sebelah pula dia ada satu poket yang mana korang boleh buka. Boleh masukkan barang-barang dekat tepi ni. Selain daripada dekat bahagian atas ni, dia ada juga satu poket yang korang boleh buka macam ni. Boleh masukkan barang-barang. Serta ada poket berjaring yang ada zip juga. Mantap kan? Banyak sangat poket. Okey, poket dah banyak. Cara bawa pun ada banyak juga. Yang pertama, korang boleh bawa macam ni. Bawa daripada tepi. Ataupun korang boleh galas backpack. Yang mana kat tali ni pun dia ada satu strap dada. Jadi dia lebih secure lagi. So guys, ini adalah satu beg balik kampung. Beg kerja. Beg macam-macam lah yang korang boleh bawa. Saiz dia serius besar. Poket dia banyak. Dan korang akan suka punya bila korang beli beg ni. Nak dapatkan link ada dekat bawah. Serius mantap.